Sampai bila kita nak merempat menyewa sana sini. Ini pengalaman saya sendiri. Macam mana saya ni dulu pernah juga merempat menyewa sana sini. Untuk sewa dulu 5-6 tahun saya menyewa. Kira-kira balik saya bayar sewa semua tu lebih kurang 30,000. Bila kena pindah keluar tengok balik, apa pun tak ada. Tak dapat apa pun daripada yang kita bayar pada orang tu. Tapi bila saya dah beli rumah sendiri, dah duduk rumah sendiri ni kan, saya rasa macam, wow, bestnya duduk rumah sendiri daripada menyewa sana sini ni. Terasa hina tau bila saya rasa merempat menyewa sana sini. Saya fikir, aku ni anak jati Malaysia, Bumi Putera, tapi aku menyewa. Jadi macam, alah, ruginya. Rasalah bodohnya hidup aku ni. Jadi bila saya dah berjaya memiliki duduk rumah sendiri ni kan, saya rasa best. Dan sebab itulah saya ni, saya jadi property agent. Tumpang utama saya bukan pasal komisen. Komisen nombor 2. Apa yang saya pentingkan apa? Saya ni nak bantu balik bangsa-bangsa saya ni, mana yang tak ada rumah sendiri lagi ni, yang menyewa sana sini, supaya korang boleh miliki rumah sendiri. Ini pengalaman saya sendiri tau. Kenapa saya ni beria-ria sangat nak bantu orang kita ni. Sebab saya nak korang ni merasa apa perasaan ada harta tu, ada rumah sendiri. Bila kita ada rumah sendiri ni, kau tahu tak? Ni apa yang saya rasa tau. Daripada saya dulu pernah tau. Saya dulu pernah kerja, saving tak ada, duit tak ada, harta apa pun tak ada. Rasa macam bodohnya hidup aku ni. Tapi bila saya berjaya beli satu rumah, walaupun kecil, walaupun low cost, rumah ni rumah aku, harta aku, nama aku. Jadi saya rasa macam, seronok perasaan tu. Jadi kat sini lah, ni antara punca kenapa saya jadi ejen hartanah. Sebab saya nak kawan rasa apa yang saya rasa. Saya dah penat, dah kesian dah kadang-kadang. Teringat dulu kisah arwah mak saya tu kan, merempat menyewa sana sini. Kesian arwah mak dulu. Itu antara turning point saya, kenapa saya ni bernekat, berazam untuk beli dan duduk rumah sendiri. Oleh siapa yang nak saya bantu, yang nak saya tolong untuk memiliki rumah, tak kira lah rumah untuk korang duduk ke, rumah untuk korang investment ke, saya akan tolong cari jalan sampai ke lubang cacing aku tolong korang. Ini Haizul tau, Haizul.